tengah sekarang ni. Tapi saya tidak tahu macam mana nak redakan kemarahan saya. Kawan-kawan, bayangkan satu situasi. Apabila adik mengambil barang kita tanpa izin, apabila kawan menolak kita semasa bermain, atau apabila kita kalah dalam permainan. Apa yang biasanya kita rasa? Ya, marah. Tetapi, adakah marah itu salah? Atau sebenarnya kita cuma tidak tahu cara mengawal kemarahan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, nama saya Nusara Aisyah dari Sekolah Kebangsaan Fera Palung 7, Jempol Negeri 9. Kod sekolah saya ialah NBA 6019. Saya berumur 10 tahun. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku motivasi yang sangat menarik yang bertajuk Redakan Kemarahan Anda. Buku ini sangat sesuai untuk murid tahun 4 hingga tahun 6. Kerana ia membantu kita memahami emosi marah dan cara mengawalnya dengan bijak. Buku ini ditulis oleh Elizabeth Verdict dan Marjorie Isaskis. Jom sama-sama kita kenali fakta menarik tentang dua orang penulis ini. Elizabeth merupakan seorang penulis yang terkenal menghasilkan buku tentang emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Manakala Marjorie pula terkenal dengan buku memberi panduan praktikal kepada kanak-kanak dan remaja dalam mengawal emosi. Kerjasama kedua-dua penulis ini menjadikan buku ini sangat sesuai untuk membantu kanak-kanak mengawal perasaan mereka. Buku ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau dipanggil sebagai ITBM. Seperti kita tahu, ITBM ialah penerbit yang bertanggungjawab menerbitkan buku-buku berkualiti dalam bahasa Melayu. Melalui usaha ITBM, banyak buku antarabangsa dapat diminati oleh pembaca di Malaysia. Selain isi kandungan yang menarik, buku ini juga mempunyai ilustrasi dan grafik yang sangat membantu pembaca. Ilustrasi dalam buku ini menunjukkan mimik muka kanak-kanak yang sedang marah, sedih dan tenang. Grafik pula menunjukkan langkah-langkah mengawal kemarahan seperti menarik nafas dan berjalan jauh apabila marah. Dengan ilustrasi ini, pembaca lebih mudah memahami cara mengawal emosi. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahawa perasaan marah adalah sesuatu yang normal. Tetapi tindakan semasa marah menentukan sama ada kita bertindak dengan bijak atau tidak. Buku ini memberi contoh situasi seperti: pertama, bergaduh dengan adik-beradik; kedua, diojek oleh rakan; ketiga, berasa kecewa apabila gagal. Namun, buku ini juga mengajar cara mengawal kemarahan kawan-kawan. Nak tahu cara kawal kemarahan? Jom ikut saya. Tarik nafas dalam-dalam, kira 1 hingga 10, berjalan menjauh dan luahkan perasaan kepada orang dipercayai. Kawan-kawan dah rasa tenang, dah kurang rasa marah? Inilah cara saya belajar daripada buku ini. Terdapat banyak bahagian penulisan yang menarik dalam buku ini. Menurut saya, bahagian paling menarik ialah apabila kemarahan digambar seperti gunung berapi. Jika kemarahan berkumpul terlalu lama, dia akan meletup. Bom! Tetapi jika kita belajar melepaskan tekanan sikit demi sedikit, kemarahan itu tidak akan meletup. Perumpamaan ini sangat mudah difahami dengan membuat saya lebih faham tentang bahayanya kemarahan. Kawan-kawan yang lain boleh cari bahagian penulisan yang mana yang menyentuh hati dengan baca buku ini tahu. Selepas membaca buku ini, saya mula menyadari bahawa saya juga pernah marah tanpa berfikir panjang. Contohnya, apabila saya kalah dalam permainan, saya pernah merajuk dan tidak mahu bercakap dengan kawan. Namun, selepas membaca buku ini, saya belajar bahawa marah itu tidak salah, tetapi kita mesti mengawal tindakan semasa marah. Kini, apabila saya berasa marah, saya cuba menarik nafas dan berfikir sebelum bertindak. Dan hasilnya, saya menjadi lebih tenang dan mempunyai ramai kawan. Antara nilai murni dalam buku ini ialah: pertama, mengawal emosi; kedua, bersabar; ketiga, berfikir sebelum bertindak; keempat, menghormati perasaan orang lain. Pengajaran penting daripada buku ini ialah orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang, tetapi orang yang mampu mengawal kemarahannya. Saya sangat sarankan pembaca muda seperti saya untuk membaca buku ini berikut 3 sebab mengapakah pembaca muda perlu memilih buku Redakan Kemarahan Anda. Pertama, belajar mengawal emosi dengan lebih baik. Buku ini membantu pembaca memahami punca kemarahan dan cara mengurusnya dengan bijak supaya tidak bertindak secara melulu. Kedua, meningkatkan hubungan dengan orang sekeliling. Apabila kemarahan didapat dikawal, baca akan lebih mudah berkomunikasi dan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan keluarga dan rakan.
dan akhir sekali, membentuk sikap positif dalam diri. Pembaca akan belajar bersabar, berfikiran tenang dan membuat keputusan yang lain rasional dalam pelbagai situasi. Sebelum saya mengakhiri bicara buku ini, izinkan saya berkongsi satu pesanan penting. Kemarahan bukanlah musuh kita, tetapi kegagalan menyelamatkannya boleh menjadi musuh kepada diri sendiri. Marilah kita belajar untuk mengawal emosi, menjaga perasaan dan menjadi insan yang bijak. Jika kawan-kawan ingin cari pakar motivasi merawat diri, jangan lupa membacalah buku Redakan Kemarahan Anda ini. Sekian daripada saya, Sarah Aisyah. Terima kasih. Jumpa lagi kawan-kawan.